Tahukah anda ada sebuah bandar di bawah tanah yang didiami 20,000 orang? Ini adalah Derinkuyu di Turki. Pada tahun 1963, seorang lelaki sedang ubah suai rumahnya di Turki. Lalu, dia memecahkan dinding dan menemui terowong rahsia. Terowong itu membawa ke bandar bawah tanah sedalam 18 tingkat. Ada dapur, gereja, kandang kuda. Semuanya diukir daripada batu. Ada juga pintu batu gergasi seberat sebuah bas yang hanya boleh ditutup dari dalam. Ahli sejarah percaya ia tempat pelindungan. Digunakan oleh tamadun lama untuk penganut Kristian yang melarikan diri dari peperangan. Namun, ada terowong yang terlalu dalam. Seolah-olah mereka sembunyi daripada sesuatu yang lebih menakutkan. Kemudian, pada suatu hari, mereka lenyap. Derinkuyu terkunci dan dilupakan. Seluruh tamadun memilih untuk hidup dalam kegelapan. Tetapi apa yang mereka takutkan di atas sana kekal misteri.